Lelaki ni lebih memilih buaya daripada isterinya sendiri. Macam ni cerita dia. Pada tahun 1989, seorang nelayan dari Costa Rica bernama Chito menemui seekor buaya yang nazak selepas ditembak di kepala. Dia rasa kesian lalu bawa balik buaya tu ke rumah dan beri nama Pocho. Hari demi hari, Chito bagi makan, rawat luka dan jaga Pocho sampai sihat semula. Tapi makin lama hubungan mereka jadi terlalu rapat. Chito siap berenang, bermain dan lepak sekali dengan buaya sepanjang hampir 5 meter itu. Benda ni buat isterinya tak senang duduk. Sampai satu hari, isterinya suruh dia pilih. Sayang atau Pocho? Pocho. Tak lama lepas tu isterinya tinggalkan dia. Bila Pocho dah sembuh, Chito lepaskan buaya tu balik ke sungai. Tapi esoknya, Pocho muncul semula depan rumahnya macam tak nak berpisah dengan manusia yang pernah selamatkan nyawa dia. Sejak tu, mereka berkawan lebih 20 tahun dan jadi terkenal di seluruh dunia. Sampailah Pocho mati secara semulajadi akibat faktor usia pada tahun 2011. Korang rasa kalau jadi Chito, korang pilih isteri atau buaya?